1997 merupakan tahun penting buat kegemilangan scene metal Malaysia. Ini merupakan tahun yang menyaksikan banyak rilisan-rilisan terbaik metal negara diterbitkan, menerusi beberapa label-label tempatan yang sedang berkembang dengan begitu kukuh. Ini juga merupakan tahun kebangkitan muzik black metal Malaysia apabila scene kita menyaksikan banyak rilisan black metal yang pada awalnya lebih tersasar ke rilisan demo tape, mula muncul dalam format profesional. Aradia, salah satu nama penting dalam scene metal Malaysia, malah dianggap sebagai salah satu angkatan elit black metal negara. Ia amat dikenali sebagai salah satu kumpulan dengan persembahan sangat padat dan showmanship yang menarik. Membawa lagu-lagu cover dan lagu sendiri dengan begitu baik sekali. Malah berpenampilan lengkap dan sempurna seperti kumpulan black metal antarabangsa. Dengan cat mayat, lengkap dengan spikes, paku, studs dan berpakaian kemas serba hitam. Pengasasan Aradia bermula apabila Nocturno Belial, vokalis Nebiras, mendapat tawaran untuk merakamkan lagu di dalam kompilasi terbitan Dark Journey Records pada tahun 1993 berjudul Intrusion of Dark Journey. Sesi pencarian kumpulannya sesuai untuk dimasukkan di dalam kompilasi tersebut menemukan beliau dengan sebuah kumpulan black death metal Kuala Lumpur, iaitu Sri Mangkat, yang pernah menerbitkan sebuah demo tape pada 1953 berjudul Diabolical Black Satan. Atas sarana Nocturno Belial dan Agathos Daemon Nebiras, Sri Mangkat menukar nama kepada Aradia, iaitu nama entiti pagan purba Eropah. Dibarisi oleh 4 orang ahli asal Sri Mangkat, iaitu Necro Abyss dan Prasmunaticate Asmodeus gitar, Gathros Diabolicus bass dan Lord of Sulphur drum, serta Nocturno Belial dari Nebiras di posisi vokal. Aradia merakamkan sebuah track berjudul Dream to the Northern untuk kompilasi Dark Journey Records di King Studio pada 1953. Track tersebut juga turut diterbitkan oleh beberapa kompilasi-kompilasi black metal underground purba di luar negara, menerusi jaringan kontak Nocturno Belial yang aktif mengutus surat dengan scene metal luar semenjak 80-an. Projek Aradia maupun Sri Mangkat pada masa itu bagaimanapun terhenti sementara, namun dihidupkan kembali apabila Prasmunaticate Asmodeus mendapat tawaran untuk menyertai sebuah gig anjuran Pesach Production. Gig ini merupakan gig pertama buat Aradia yang pada masa itu menggunakan nama Aradiah buat sementara waktu atas penghormatan kepada Aradia generasi pertama. Aradia generasi kedua ini terdiri oleh Darkness Whisper, gitar dan vokal, Enormous Sadness di posisi bass dan vokal, serta The Burning Twilight yang merupakan drama asal kumpulan death metal Kuala Lumpur, Cryptic Malediction. Mereka kemudian yang mendapat tawaran untuk menyertai kompilasi Storm of Nebula pertama pada 1956.
salah sebuah kompilasi metal ulung era 90-an terbitan Nebula Production. Ketiga trio ini telah merakamkan dua buah lagu paling identikal dengan Aradia, iaitu S.I. Anti-Hair of the Throne dan Kissing Thigh Shadow untuk kompilasi bersejarah tersebut. Dua buah lagu bernafaskan black metal gaya Norwegian yang cukup memukau ini serta-merta menjadi kegilaan ramai metal Malaysia dan nama Aradia mula meningkat naik di dalam scene. Permulaan tahun 1956 menyaksikan Aradia mula mendominasi pentas-pentas persembahan di seluruh semenanjung. Dengan penambahan gitaris Trismegistus membuatkan mutu persembahan serta sound Aradia lebih padat. Sekaligus ketangkasan persembahan Aradia membuatkan mereka diingati. Malah betapa sempurnanya persembahan mereka banyak diabadikan dalam format VHS dan album live. Satu penghargaan dan kelainan yang ditonjolkan Aradia pada masa itu di mana album live tersebut turut diterbitkan oleh label Nebula Production pada 1957 dengan judul Alive, Gospel of the Draconian Black Hearts, salah satu rilisan penting bagi tahun 1957 dahulu. Okey, Aradia, Alive, Gospel of the Draconian Black Hearts. Tu dia punya tajuk dia. Betul-betul black metal punya tajuk lah kan. Okey, jom kita tengok dia punya indie dulu Okey, jadi indie dia cantik sebab tema color dia hitam dan gold dengan logo Aradia warna gold. Ini antara logo Aradia yang paling cantik lah, yang tulisan warna gold dia kan. Memang susah nak baca lah sebab disengajakan tambah macam-macam design lah dekat situ kan. Lepas tu dia punya cover dia gambar api, yang ni biasalah 90-an punya orang putih kata cheesy design. Lepas tu dia gambar alih-alih Aradia lah tengah live masa tu. Lepas tu ada logo Kola Chakra. Kalau korang tak tahu apa tu Kola Chakra, boleh google sendirilah. Ini adalah satu simbol yang digunakan oleh Aradia yang merupakan idea daripada AI ataupun nama dia dalam Aradia adalah Core Draconis. Cuma pada masa ni digunakan nama Enormous Sadness. Sedih dia sentiasa kot. Okay, jadi kat dalam ni ada tank list dan apa inilah apa nama tu maklumat tentang rakaman ni. Tapi itulah masalahnya, tulisan dia agak sukar dibaca. Dengan logo kat sini ada simbol, betul tulisan ni memang susah nak baca lah sebenarnya. Jadi gambar ni semua diambil dekat gig di mana lagu-lagu ni dirakamkan lah di Fire Discotheque. Jadi kalau metalhead era 90-an memang kenal sangat lah tempat ni kan. Tengok betapa meriahnya gig dulu, ramai gila orang yang dengan dress up Aradia memang smart lah kan. Jadi ini juga adalah gambar yang digunakan untuk poster Aradia album live ni, di mana aku sendiri tak ada poster ni. Memang sayang betul lah. Tak silap hanya pembeli-pembeli awal je yang dapat poster ni. Jadi kat sini ada gambar-gambar ahli dia lah, Trismegistus, Core Draconis, iaitu Enormous Sadness, Burning Twilight dan Darkness Whisper. Darkness Whisper gambar dia seram siut, macam hantu. Logo Aradia kat situ. Okay, jadi kat belakang ni ada tank list lah, dan ada juga kata-kata puitis dalam bahasa Inggeris, Old English. Nampak tu, Nebula free poster while stocks last. Memang tak ramai orang ada poster ni, pembeli-pembeli awal je lah kot yang dapat.
Okey, jadi kaset dia biasalah 90-an kan. Kaset transparent lah, Nebula punya tahun 97. Tahun 97 juga macam aku pernah cerita sebelum ni, dia punya kotak dia memang hampir lah. Nampak tu bentuk curve ni. Ni jenis jatuh yang pecah berderai lah. Memang hampir betul lah kotak zaman tu. Tak macam kotak awal 90-an. Hingga ke tahun 94, 95 kotak masih padu. Okey, tanpa buang masa, kita ulas. Hello everybody, how are you doing today? Okay, this is the third time we play in KL, and we brought to play here today in our Independence Day. So this is our original, which will appear in our first album maybe next year. Yeah. Are you ready? Are you ready? Okay. This is called The Dance of the Sunset Bride. Selepas album Alive, Steel Battle Malaysia menyaksikan semakin banyak lagi material-material black metal berkualiti yang turut terbit pada tahun sama. Material-material ini akan diungkaikan untuk episod-episod seterusnya. Manakala bagi Aradia yang berehat untuk tempoh panjang selepas dramanya The Burning Twilight melanjutkan pelajarannya ke England pada 1958, hanya kembali aktif pada 2009 dan menerbitkan album yang lama dinantikan pada 2010 lalu. Album ini kabarnya bakal diterbitkan semula dengan sound quality yang telah diperbaiki kelak. Sama-sama kita nantikan.